Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Orang-orang di rumah, kawan-kawan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang Grab, abang-abang yang membawa makanan kepada kita semua. Semoga anda semua sihat-sihat dan dalam keadaan selamat. Sekarang ni masa untuk anda menonton Padu Podcast bersama saya, Aflin Syauqi. Dan pada minggu ini kita ada seorang yang saya dah kenal lama orang ni. Dia merupakan seseorang yang sekarang ni amat penting di dalam industri perfilman kita pasal beliau merupakan pengerusi bagi FINAS, Film Development Corporation kan, of Malaysia. Film Development. Macam mana dapat FINAS FI? Nanti kita tanya dia lah. Filem nasional. Filem nasional itu dia yang FINAS tu. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan untuk Datuk Kamil Othman. Apa khabar, sir? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat, Sihat, alhamdulillah. Okey, saya nak cerita sikit background tentang tuan atau / brother kita sebelah sini, iaitu beliau merupakan, dahulu yang saya kenal dia, merupakan seorang yang gila-gila yang memang dari dulu yang saya kenal dia duk push music alternatif lah, dia ada own radio show. Pada ketika itu dia bekerja dengan oil and gas, betul tak? Betul. Dan masa zaman muda-muda dia sangat, masa itulah zaman-zaman alternatif, grunge semua di Malaysia ni baru menapak, dan dialah antara orang yang push muzik ni, yang pelopor muzik ni. Saya ingat lagi zaman-zaman tu berjumpa dengan dia sangat, dia orang yang pada ketika itu dia ni memang eksentrik sikit pada ketika tu, tapi akhirnya dia dah menjadi seseorang yang penting di MDEC, dan sekarang ni dia kali kedua telah pulang ke FINAS. So masih lagi pasal muzik tu. Okey, kita dengar je lah sebagai warga emas sekarang. Tapi masih minat lagi muzik. Masih minat kan? Time tu yang muzik ni macam ni saja. Saya punya nak tekan dulu tu is Malaysia sendiri punya independensi. Sebab banyak stesen lain tak sentuh muzik diorang. Jadi bagi peluang lah di bawah banner Made in Malaysia. Pada ketika tu Time Highway Radio Betul. Kalau korang ingat lah, zaman-zaman tu, zaman muda-muda kita orang tu, kita itu antara the hip lah, radio station sangat hip. So macam mana boleh masuk ke situ pada ketika itu, padahal you adalah orang korporat kan? Yes. Di Shell masa tu lebih kurang kan? Yes, betul. Sebenarnya cerita dia yang tuan punya stesen radio tu kawan sekolah. Okay. Jadi satu hari saya buat aduan pada dia. Saya cakap yang muzik sekarang ni macam tak ada connection lah macam dengan generasi kita ni. Baik. Jadi dia cakap, okey, maksud you generasi kita. Saya kata bukan nak highlight saja, cuma nak kata muzik hari ni, today punya muzik memang ada kaitan dengan the past. Jadi masa tu Nirvana semua very popular. So saya cakap kat dia, Nirvana sekarang ni oldies, okey? Oldies. Kepada kawan-kawan di rumah yang saya pernah ditegur. Abang dengar Metallica? Oldies. Oldies kau cakap aku Metallica. Nirvana sekarang kita kata krematorium. Krematorium. Jadi so tujuannya bukan nak buat macam DJ biasa, nak buat macam educational. Jadi umpamanya kalau siapa yang suka, saya selalu main macam putar lagu Eric Clapton. Saya kata tengok Eric Clapton, dia punya influence the blues. So putar pula lagu Robert Johnson. Dia berkait-kait kan. Lepas tu bagi example macam The Beatles, sungguh pun dah famous dengan lagu-lagu macam-macam lah. Yesterday lah, Michelle lah dan semuanya. Tetapi kalau kita dengar Beatles punya album pertama, kebanyakannya R&B covers. Maknanya dia bagi acknowledgement kepada influence mereka. Betul. Influence mereka iaitu black music, Isley Brothers semuanya sebagainya. Jadi tujuan saya bila saya buat show tu macam tu, dia dah bukan macam the biasa punya DJ putarkan lagu. Dia dah jadi okeylah, yang perkataan yang paling tepat tu
educational. Orang tua nak menunjukkan budak-budak muda, kalau you suka grunge, inilah usul asal dia. Kalau you suka Led Zeppelin, you tengok Led Zeppelin punya album, lagu semua blues cover, tu saya main lagu Led Zeppelin dan juga lagu asalnya. Supaya boleh cantum. Betul. Lepas tu adalah cerita sikit. Mungkin macam Nirvana pun, mungkin masa dia orang kecil-kecil dulu, lagu apa yang mak bapak dia orang boleh play dekat rumah, yang boleh influence dia. Sebab tu dia orang ni semua campur aduk lah. Wow. Tapi yang saya punya favourite is Made in Malaysia lah. So band-band yang you bantu pada ketika tu untuk push lagu-lagu diorang, ingat? Ingat masa tu Butterfingers baru start masa tu. Tapi yang saya betul-betul nak bantu ni yang band-band apa ni, yang macam grunge, black metal, FTG, Chromox, dan juga saya baru jumpa dia orang ni semua reunion, semua dah jadi uncle, semua dah jadi datuk atuk dah sekarang, bawa cucu semua. Jadi masa tu ada kontroversi sikit, lagu-lagu metal semua ni tak ada nilai, tak ada value kepada masyarakat kita. Tapi saya memang insist masa tu ini semua rite of passage. Masa kita umur macam tu, mainlah muzik macam tu. Satu hari besok dah lepas anak pinak 6-7 orang, dah jadi DJ, dah jadi atuk, cucu dah lain. Tapi ini semua kenangan. So saya punya message masa tu is janganlah risau kepada mereka-mereka yang berkenaan lah. Tak payahlah nak band sana, nak band sini. Biarkan mereka buat. Tengoklah satu hari lepas besok. tu akan ada evolusi dia. Betul. Mereka akan mendengar muzik yang lain dan sama dengan generasi lain. Betul. Sama macam sekarang ni, saya duk cakap dengan anak saya, muzik yang you dengar sekarang ni, I dah tak boleh dengar. Pasal and then muzik yang I dengar, bapa I cakap dia tak boleh dengar. Betul. So memang benda tu adalah putaran hidup. Putaran hidup. Sebahagian betul daripada putaran hidup. So itulah sebenarnya tujuan the show. So show tu bukan nak jadi selebriti ke apa. Cuma nak of course kongsi knowledge. Macam yang saya suka dulu, kalau Valentine's Day saja, saya akan putarkan the best love songs you tak pernah dengar. Jadi saya gunakan lirik aja, ada lirikal. Tapi ramai pula yang comeback cakap boleh tahan, saya tak pernah dengar lagu-lagu ni. So Datuk Kamil ni adalah seorang yang dia left brain, right brain dia dua-dua activate tau. Satu confused betul, on one side left brain ni adalah yang mengawal kreativiti, kanan ni semua benda yang macam data, yang apa, so macam dia into finance, betul. The Shell tu adalah into finance, dan juga ini, so maknanya you akan menjadi sedikit keliru juga because you ni dua-dua kiri kanan, betul tak? So betul, tapi itu yang membuat kita seronok bila dia memasuki industri kita. Macam contoh masa di MDEC, dia telah membantu industri animation. Betul. Dan banyak pencapaian. Boleh cerita sikit tentang apa yang berlaku masa di MDEC masa tu? Masa tu apa yang menarik nak lompat daripada Shell pergi MDEC adalah hasrat kerajaan masa tu nak membangunkan satu industri baru yang dinamakan multimedia content. Iaitu animasi dan juga special effects, visual effects lah. Penggunaan teknologi untuk nak nak mengukuhkan lagi cara penceritaan. Baik. Jadi sebab saya dah minat filem masa tu. Jadi saya kata inilah peluang yang terbaik. Jadi saya move lah to MDEC. Dan dengan Mission Impossible-nya nak kena wujudkan animation Malaysia yang boleh dieksport. Betul. Yang boleh mencerminkan nilai-nilai Malaysia. Dan juga untuk menjadi projek-projek yang boleh memberi pekerjaan kepada masa tu beratus student dah mula keluar daripada universiti tempatan yang graduate dalam basically senang cakap buat projek yang boleh buat duit lah, yang boleh buat duit dan yang boleh menjana pekerjaan, betul. And also yang boleh membawa Malaysia ke antarabangsa dunia. So di situlah permulaannya Upin dan Ipin. Masa zaman time saya dulu, bukan kita yang animate kan, tapi kita tengok cara dasar dan cara bagaimana funding, kewangan boleh disalurkan kepada tempat-tempat yang bantu dia orang dari segi pemasaran dan mendedahkan mereka itu bagaimana Disney Channel berjaya
dan Cartoon Network. Masa tu Cartoon Network, Disney Channel. Jadi Upin dan Ipin masa tu sebenarnya Tuan Haji Borhan yang datang pun dia bagi idea saja. Jadi daripada situ dia mendapatkan dia punya first tenaga staff dia daripada MMU. Kami suruh dia tengok konvokasi punya tu dapat tahulah siapa-siapa tu. The first batch tu semua datang pada MMU. Lepas tu kita tahulah apa yang berlaku. Kita bawa dia pergi ke Korea. Dan Tuan Haji pun dia dedahkan yang animasi ini bukan saja membuat animasi tetapi licensing, merchandising. Jadi kita kaitkan teknologi dengan penciptaan dan juga bagaimana nak monetize income melalui lesen. Licensing and merchandising. So Alhamdulillah lah, lepas dah semua ni semua kita tengok kaya raya tu sekarang based on kartun aja. Right. Lepas tu pula, lepas tu staff dia pula ada yang lepas tu left the company dan buka Any Monster masa tu. Sekarang Monster dan dia sekarang hasil Bobo Boy dan lagi seorang kawan ketiga Agent Ali. Agent Ali. Mekamoto lain kan? Mekamoto is Bobo Boy lah. Bobo Boy. Jadi pendek kata inilah cara industri tu dibina. Daripada satu mentor, so macam Tuan Haji Borhan macam mentor dulu. Lepas tu bukanlah kata dia orang dah belajar semua. Lepas kalau ada idea yang berlainan sikit daripada Upin Ipin, dia orang diberi peluang untuk buat cerita lain pula dan berani lain. Saya jumpa Datuk di Jepun masa tu, masa TIFF. Masa TIFF tu Tokyo International Film Festival, di mana ada satu kertas putih yang dibentangkan oleh animasi Jepun untuk kita di Asia, untuk dia menceritakan bagaimana dia punya industri animasi berjaya kan. Dia orang boleh buat billion dollars di dalam negara sendiri saja. Maknanya tak payah keluar ke US ke apa, 1 billion on one IP contohnya. Kan. So maknanya dia kata memang benda tu dia orang sangat-sangat itu a big industry lah bagi dia orang animation ni. Dan dia orang buka ruang pada ketika itu bagaimana nak memasukkan cerita-cerita dari Asia ni ke dalam dia orang kan masa tu kan. It was dia orang actually berseru untuk co-produksi sebab dia nak kongsi teknologi dan sebagainya. Dan apa yang Bro mention tadi tu memang tepat. Sebab Jepun masa tu dah nampak bila animasi itu bukan animasi saja. Animasi dia orang punca dia, sumber dia daripada komik. So yang kita panggil manga tu. So daripada komik jadi animasi. Dah jadi animasi pula karakter yang di design untuk animasi boleh jadi game. Jadi inilah yang dia punya triangle tu yang boleh buat untuk merchandise atau licensing. Di mana watak katalah macam Akira filem boleh jadi game. Dan Pokemon dan boleh jadi satu jenama. Jadi di situlah kami belajar yang cara-cara monetization. Sekarang ni industri animasi kita dah ada produk yang memang menjangkau antarabangsa, iaitu Upin dan Ipin. Maknanya satu brand di Malaysia ni dah jadi besar. Dah besar maknanya apa? You pergi Indonesia, you sebut Upin Ipin, semua orang tahu. Dan juga you pergi ke negara-negara luar pun ada yang tahu, dan kerana masuk Disney kan, international platform. So kita dah berjaya satu. Soalan sekarang adalah, pada pendapat Datuk sendiri, apakah Malaysia perlukan Oscar? Dan bila masanya ada, pasal kita dah tengok Korea punya master plan tu kan? Yes. Dah menang Oscar. Betul. Memang saya tengok asalnya kan? Hebatnya. Maknanya dia cakap dia nak buat, dia buat. Kita kat mana? Ini sensitif sikit sebab kalau salah cakap tak okey. Saya terus terang yang ini pendapat peribadi. Dan juga sebab saya dah lama dah observe Korea tahun 2001 masa kita buat lawatan tu, untuk filem diorang punya perancangan begini. Diorang kena start mula hantar filmmaker pembikin filem mereka ke United States. Hantarlah scholarship, bagilah University of Southern California, University of LA, UCLA, film school. Tujuannya adalah untuk mereka ni faham macam mana Hollywood berjaya. So bila Parasite menang award, itu bukan pertama kali
yang dia dikenali di Dikenali, Hollywood. betul. Dia dah buat banyak opera, filem. filem dia semua dah buat kat situ. Old Boy. Old Boy. Jadi memang dia parallel run. Dia parallel. Dia buat macam bila kata nak bangunkan industri filem, cari yang reference point yang sedia ada. Baik. Yang sedia ada masa tu yang ada sukses commercially is Hollywood. Baik. Hollywood lah. Bukan dia orang tak pergi Bollywood, mungkin dia orang tahu Bollywood tu masih lagi restricted dalam bahasa. So they are going to Hollywood. So lepas tu mereka semua graduannya semua balik dan start buat filem di Korea. Betul. Cara bukan style Hollywood. Cara tu cara Korea. Memang cerita Korea. Tapi dengan ilmu bagaimana sesuatu adegan tu boleh dipersembahkan, bagaimana dialog tu boleh diubah suai supaya orang bukan Korea pun boleh faham. Dan ini juga kita punya cabaran sekarang. Sebab saya rasa mungkin ya, banyak lagi pembikin filem Malaysia masih buat filem seolah-olah orang Malaysia saya penontonnya. Jadi bila kita ada macam sikap macam tu, bukan nak kata salah siapa-siapa, tapi cara kita buat filem tu pun macam kita nak cerita kepada orang kita di kalangan orang kita saja. Tapi macam Korea, dia dah kata filem dia macam orang dekat Tierra del Fuego pun kena faham. Dia punya love story semua orang kena faham. Itu dia. So that's why the first TV series dia apa tu yang Autumn Sonata ke apa tu, semua dah pakai that strategy. Yang dia punya kisah percintaan, Winter Sonata semua tu kena ada elemen-elemen yang orang bukan Korea pun boleh faham. Betul. Tetapi untuk orang luar negara, the only thing that dia orang nak kena faham pasal Korea adalah Korea punya makanan bagus. Fashion Korea bagus. Korea untuk lawatan percutian di Korea hebat. So you see all this strategy dah masuk. Dan di sinilah mereka didorong. Jadi macam dia orang tak adalah funding macam kita ni. Tetapi dia orang punya assistance untuk government punya insentif semua mengikut kriteria yang itu. So that's why sampai sekarang pun macam orang Malaysia, pakcik saya kat Parit Bunta pun tahu apa dia toboki. Toboki betul dia. Itulah dia 10 tahun dulu. Betul, tak ada. Dan Dan kita sendiri dapat rasa perubahan daripada muzik, daripada apa, semua sampai kepada grassroots ni. Maknanya anak-anak kita punya, ialah tak kira yang pergi universiti ke mana, semua nyanyi lagu Korea. Semua layan dia orang punya opa-opa dia orang yang pelakon-pelakon Korea apa benda semua, dan siri-siri Korea. Termasuk bahasanya. Dalam bahasa mereka. Ini yang saya lagi satu yang tak boleh brain. Pasal selalunya kat sini pun kita dicakap kita diberitahu kita kalau nak make it there kita must do things in English. Padahal diorang tak pun. Because ada connection dengan tadi yang saya sentuh tadi, yang pasal diorang ni accept cinema dengan TV dengan bahasa dia sendiri. Ini belajar dekat US lah ni. Ya, betul. So sebenarnya kalau kita tengok Charlie Chaplin semua dulu, mana ada dialog dengan perlakonan saja kita dah boleh tahu apa yang berlaku. Gambar yang bercerita. Betul, gambar yang bercerita. Betul. Tepat. Bila kita pegang gambar yang bercerita, maknanya audio tu adalah penambahbaikan. Kan dialog tu menambah baik aja. Tepat sekali. Betul lah apa yang kita bincang tadi tu memang diserapkan di dalam pembangunan industri di Korea masa tu. Dan kalau kita tengok sejarah pula, situ pun di Jepun pun kaitan dia dengan arts. Jadi maknanya macam di Korea ataupun di Jepun, kalau kita ambil Asia, even Indonesia sekarang, dia tak berbeza filem daripada arts, music dan sebagainya. Sebab dia tahu kalau buat satu filem tu, pelakon dia mungkin datang pada teater. I think kita pun tahu the story kan. Lepas tu tiap-tiap filem pula kena ada music. Music tu datang pada mana. Jadi bila kita tengok semua ni sebagai holistik, yang kita belum lagi ada kat Malaysia 100%. Saya ingat sekarang ni ada dah ada macam ada perancangan nak cantumkan. Tapi kita belum sampai lagi tahap tu. Tapi kalau kita tengok apa yang kita dah belajar pada Korea masa tu, memang dia dicantumkan dengan dasar yang saya cakap tadi tu. Dasar untuk eksportkan culture
kepada dunia melalui televisyen ataupun melalui medium-medium yang orang senang terima. Betul. Dan perkara ni bukan perkara baru. Sebelum Korea mengorak langkah tu, kita pandang Jepun. Jepun dah buat. Betul. Kan? Betul. Dia buat cerita Ocean lah. Betul. Dia buat Asia Bagus. Betul. Kan? Benda-benda tu semua untuk melibatkan orang-orang Asia, untuk beri engagement kepada kita pada konten dia orang. Kan? Betul. Itu yang masa tu dia orang start push dia punya J-pop apa benda yalah, betul kan? ya. Dan of course ada connection juga dengan manufactured goods lah. Ya, betul. Korea, Ya, produk-produk dia. Jadi bila kalau dalam filem-filem mereka tunjuk motorcar Hyundai dengan semua tu, orang dah ada kepercayaan kepada kalau Jepun tu Toyota, Toyota semua lah kan, dan sebagainya. Jadi memang pattern tu sama, dan saya tengok sekarang ni macam Indonesia pun dah mula ikut style yang tu. Saya rasa. Sebab dan juga Turki Turki sekarang memang openly je dah cakap. Betul. Dia dah belajar daripada South Korea punya sistem dan dia akan implement. That is why sekarang ni Turki dia mengata-kata. Betul. Dia ada mengata-kata televisyen dia masuk tengokkan Netflix, cerita hantu lah, cerita semua. Betul. Tapi dia punya real test tu bila dia buat filem epic. Baik. Jadi kerajaan Turki umpamanya memang rela nak belanja berjuta-juta untuk nak menghidupkan semangat negara dia melalui siapa tu, yang Sultan Mehmed. Sultan Mehmed. Yang yang boleh ambil balik Istanbul, Konstantinopel daripada Roman. Ya. Jadi ini pun equivalent of kita sekarang buat keputusan nak buat story pasal Empire Melaka. Dan jadi macam Shogun Malaysia sendiri umpamanya. Kenapa saya cakap gitu, bro? Sebab kita talent tu dah ada. Kita just need satu projek. Betul. Yang orang cakap yang boleh mengambil the creme dalam creme, yang ambil yang the best, yang terbaik. Tapi jangan lupa kita mungkin boleh berko-produksi. Sebab Portugal masih ada dan saya ingat mereka pun kalau kita bincang pasal projek macam ni mungkin Netherlands ada, Belanda Netherlands, ada, betul. And of course Britain lah. Jadi itulah lagi satu apa yang hasrat Finas for the last 2 tahun ni. Kita tengah rancangkan lebih lagi co-produksi. Benda ni sound exciting sangat bagi saya. Kan bila cuma realiti sekarang di luar sana kan, kita masih lagi tak tahu pasal apa. Pandangan saya ni, pandangan peribadi saya juga adalah di luar sana kita ada budaya aku ikut kau buat benda tu jadi baru aku buat. Betul tak? Everybody is a follower who doesn't want to commit duit untuk buat benda something yang agenda benda tu. Adakah mungkin kita juga kena betul-betul ada sistem yang kita kongsikan dalam industri macam Korea, supaya kita tapi kita kena berani lah. Commit. Maknanya nak buat kan, ni commit. Buat ini dana, contohnya 1 tahun dana yang selalu diberikan ke apa ke, kita commit untuk projek ni. Betul. Kan mungkin adakah benda ni you rasa boleh jadi? Boleh. Saya ingat dah ada percubaan dulu, ada filem Embon dengan siapa satu, lupa lagi satu tu, ada 2 filem kenegaraan. Paloh. Ada. Tapi kita tengok pula kenapa dia tak macam berjaya cara yang dia patut berjaya. Mungkin masa tu hasrat dia betul. Tapi mungkin masa tu belum lagi era marketing, digital marketing tu satu. Dan mungkin masa tu dia punya yang the management maybe tak pakai the management system macam private sector. Sebab yang tu Finas yang mungkin pemahaman tentang financing mungkin kan industri kita saya rasa itu. Sebab tu kadang-kadang saya ni pun kadang-kadang rasa macam denganlah lepas bertahun-tahun berminyak dan gas dan buat balance sheet lah, profit and loss account. Sebenarnya saya dah nampak dah untuk industri ini bagaimana kita boleh ada public private. Kerajaan pun boleh terlibat umpamanya melalui tax incentive. Betul. Jadi macam sekarang ni cara dia bukan sangat untuk macam tax incentive. Sekarang ni macam grant. Terus bagi grant.
Seolah-olah macam bagi grant kita boleh membantu sana sini. Okey, itu bagus. Tapi cumanya kadang-kadang grant tu tak cukup. Betul. Tak cukup dan ramai lagi kena cari dana di tempat lain. Tetapi kalau pakai macam style tax incentive, kita boleh bawa swasta masuk. Jadi kita dah mula boleh buat filem 30 juta ringgit, 40 juta ringgit tanpa duit kerajaan. Kerajaan hanya lose out sikit saja pasal cukai. Betul. Jadi ini ni bukan perkara baru. Saya dah pergi ke Perancis. Diorang ada sistem yang memang dia diwujudkan sistem tu untuk mempeliharakan budaya Perancis. Untuk buat filem Perancis. So kita okey. Sekarang ni ini sangat berkait dengan kita. Kita nak budaya Malaysia. Okey, iaitu budaya orang Melayu, budaya semua terus hidup. Betul. Terus kekal, terus apa. Dan kita benda ni susah nak dibuat kalau tidak ada satu. Sebab tu saya selalu cakap tentang apa kita punya identiti, kita punya film identiti kita lah, national film identity. Apa dia sebenarnya? Kan kalau kita boleh sama-sama dapatkan benda tu, kita boleh buat semua akan buat benda macam tu lah. Macam yang dalam you kata plan Korea tu, mana okey, kita punya budaya apa kita punya muzik, masakan apa semua yang kita nak masukkan dalam filem ni. Ceritalah cerita apa you nak buat cerita, tapi maintain semua benda tu, kena ada benda tu. Betul. Lepas tu tourism boleh masuk duit sikit. Mana-mana tempat boleh masuk duit. Betul tak? Diorang selalunya itulah, sebab tu saya ingat sekarang ni kalau dasar untuk membangunkan industri kreatif umpamanya, dia masih lagi terhad kepada kementerian yang tertentu. Betul. Belum lagi daripada orang cakap apa national level. Betul. Jadi kalau national level tu adalah arts punya council ke apa semua. Tapi saya rasa belum lagi dicantum arts council yang boleh menyatukan kementerian-kementerian yang mungkin ada satu agenda yang sama. Kan macam kita selalu pergi ke France ke mana ke untuk festival filem, di mana kita nampak negara-negara lain membawa dia orang punya tourism untuk come film in Korea, come film in Jepun. Kan kita ada insentif, kita ada apa. Itu kita pun ada, betul tak? Betul, kita ada. Kan? Kita sekarang ni macam Penang dah berapa kali dah jadi India. Betul. Jadi China pun ada, jadi India ada kan. Jadi macam dekat Johor tu pun dah banyak kali dah jadi Mongolia pun ada. Mongolia, betul. Jadi maknanya itu dia proses. Tapi ada pula yang tanya pada pihak kami, kenapa dia orang tak buat filem yang tunjuk pasal Malaysia? Kita ni nak bagi duit. Tapi itu that's not the point. Betul. The point is that international company datang sini belanja berjuta-juta. Betul. So kalau dia nak buat Petaling Jaya nampak macam Manila tahun 61 ke apa, it's okay. Sebab ni semua industri yang memang begitu industrinya. Industri ni adalah membuat cerita. Betul. Dan cerita ni memerlukan tempat. Dan siapa yang dia pergi, di situlah akan dapat imbuhan dia. Betul tak? Betul. Orang berbelanja di tempat tu. Kat situ. Betul. So selalunya macam ada ratio kan perbelanjaan orang di Malaysia datang ke Malaysia. Yes. Apa dia? Saya tak ingat. Filem in Malaysia Incentive, itu tu dia operate dia macam ni. Kalau production luar negara datang ke Malaysia, apa yang dia belanja dekat Malaysia ni yang qualify, mereka akan dapat 30% balik. Okey, maknanya dia belanja di Malaysia. Dia belanja 10 juta sini, dia dapat balik 3 juta. Baik. Tapi kena belanja kat sini. Tapi kena belanja dekat Malaysia. Jadi apa yang dia orang belanjakan, selain daripada makan, penginapan dan semuanya, dia also 30% daripada kru kena lokal. Pasal ada kiraan dia, maknanya walaupun 10 juta perbelanjaan dia orang tu yang selain daripada 10 juta tu yang dia beli makan, dia pergi apa, itu semua tak masuk kan? Semua tu masuk. Kan? Okey. Kalau pergi makan belanja macam tu tak ada. Maknanya tapi perbelanjaan macam catering, film set, semua tu masuk. So maksudnya kalau lah kita kata 10 juta dapat 3 juta, tapi 10 juta tu perbelanjaan filem. Yes. Diorang sendiri berbelanja, katalah seminggu 100, 1000 apa duit diorang tu, katalah kali 100 orang, itu lagi income pada negara. Betul kan? Dan dia balik negara dia, cerita macam mana
seronok di Malaysia. Shooting di Malaysia. So tourism industri tahun depan lagi gila, 20,000 ke datang sini, dah pilih Malaysia sebagai tempat destinasi percutian. Macam apa filem Lord of the Rings kan? Ya. Yang Hobbit tu yang dia orang maintain tempat Lord of the Rings tu lah, yang dia orang bina apa benda dan dia orang maintain, itu menjadi satu tarikan tourism. Sampai sekarang dia orang orang pergi. Itulah dia. Jadi banyak benda yang boleh tu kan. So sekarang ni you adalah pengerusi. You dah bantu MDEC naikkan UPI PIN dan bantulah maknanya ada produk yang dah pecah ke antarabangsa. Saladin juga di MDEC ya. Saladin Saladin. Itu pun pecah antarabangsa juga. Itu tu pertama kali kita berko-produksi in animasi secara besar 30 juta ya, dengan Qatar. Dengan Al Jazeera Children's Channel. Itu tu sebenarnya Saladin masa tu sebenarnya, kalau saya boleh cakap dah lama dah kan. Itu tu sebenarnya report card kita. Kita nak buat report card tu supaya kita boleh pergi ke Hollywood, bagi tahu kat dia orang kualiti dan standard 3D kita ni lagi murah daripada apa yang dia boleh dapat, tapi sama level, sama kualiti. Sebab tu lah later Life of Pi pun boleh datang sini buat apa tu Tiger, buat rimau lah kat sini. Dan baru-baru ni pun Mandalorian buat dekat bangsa South, sebab reputasi kita dah orang dah terkenal lah, orang dah tahu dah pasal Malaysia RM500 untuk 1 jam example, compared to $500 di US. So satu daripada tarikan kita is talent dengan tu. Tapi kita kena buat ni selalu, sebab kita punya pekerja kena ada regular punya punya projek. Okey, so sekarang ni macam saya cakap tadi, Datuk Kamil, apakah dia yang Datuk Kamil punya impian nak buat untuk industri filem ni? Saya bersedia untuk pergi ke Amerika dan belajar kalau nak hantar saya. Tapi kalau tak nak hantar pun tak apa, hantar orang lain pun tak apa. Tapi adakah ianya kita akan buat macam tu? Hantar orang pergi Amerika belajar dan bawa balik ke sini, dan cara apa yang kita akan buat? Is there something exciting yang menarik yang dalam perancangan yang you rasa kita boleh buat untuk make sure yang kita juga boleh jadi macam Korea? Ada perancangannya dulu sebab dengan persetujuan Yang Mohd Menteri, kita diminta untuk menengok balik fungsi sebenarnya Finas. Fungsi sebenar tu maksud saya, kita dah tahu dah apa Finas patut buat, tetapi kita diminta untuk rekalibrasikan supaya satu, pembikin filem di Malaysia ni tidak lagi nak tergantung kepada duit kerajaan saja untuk filem. Tapi Datuk Kamil, serata saya baru saja borak dengan Austrian Film Directors Association. Diorang kata diorang di Austria pun bergantung dengan kerajaan. Kata, banyak negara Eropah masih bergantung dengan kerajaan. Bergantung tu kita tak mempertikaikan cara bergantung tu. Cara kebergantungan. Betul. Sebab sekarang ni cara kita is just bagi macam tu saja. Buat betul, pitching bagi. Saya setuju. Tapi sebenarnya apa yang kita patut buat, dan ini dah masuk dalam perancangan Finas dengan pengurusan dan dengan board, adalah untuk macam kita tengok daripada permulaan sampai akhir. Ya, betul. Jadi dia akan dimulakan dengan idea, script development. Sebab tu dana sekarang pun ada untuk script. Dan boleh dibawa ke lab di Busan, Jogja dan sebagainya. Itu pun lagi satu cara lah bila kita pukul canang projek-projek yang akan datang. Dan lepas tu bila produksi pula, janganlah produksi tu kita terhad dengan maybe sokongan daripada Malaysia saja. Kita dah dapat distributor, pengedar yang dah memang rela nak boleh distribute dekat Europe ke Indonesia ke Asia, suruh bersama dengan tim produksi. Ada kaitan pula ni dengan training kita pula. Macam Finas, kita dah ubah suai training untuk bukan saja untuk berlakon, untuk mengarah, tetapi juga untuk macam mana nak project finance.
Jadi kita tengah tengok macam mana kita boleh mewujudkan lagi satu generasi production accountants. Betul. Sebab sekarang kalau kita tengok filem Hollywood, filem Korea, ada payroll accountant, ada production accountant, ada post production accountant pun ada. Baik. Especially sekarang ni filem dah mahal nak buat. Ya, betul. Jadi ini ada kaitan dengan bila duit orang luar masuk, memang kena diaudit. Kena audit. Jadi itu bermakna satu profession yang dulunya tak pernah kita ambil kira dalam Finas punya training schedule, kita dah masukkan. Betul. Dan kedua, music. Ya. Ini pun important sebab banyak yang pakai stock music. Ya. Apa yang kita patut nak encourage, nak galakkan adalah music original. Sebab satu daripada licensing dan merchandising punya spin-off is kalau music bagus, kalau theme song bagus. Betul. I think we all know that kan. Betul. Dan yang ketiga is macam copyright clearance punya lawyer. Jadi kita pun tengah tengok legal profession. Sekarang ni kalau ada co-production dengan China, dengan Australia, kita perlu peguam yang faham bagaimana tahulah semua ni tebal-tebal kan kalau lawyer. Semua tebal-tebal. Jadi pihak Finas dah mula tengok ini sebagai basis core punya training supaya kita boleh mewujudkan orang-orang yang sekarang ni bukan dalam industri filem. Macam lawyer sekarang buat apa-apa bisnes, tapi kita boleh just bagi dia orang just satu ruang di mana dia orang boleh specialize juga dalam filem industri. Right. Entertainment law film, dan sebagainya. Kan? Pasal itu banyak cabang law. Betul. Tu kan, dan entertainment law tu saya rasa satu benda yang kurang kita ambil perhatian dekat sini dari segi kita membuat dealing dengan investor, dengan apa semua kan. Semua betul. Tu kan. Itulah kaitan dia. Kalau kita nak depend less on government fund, bila investor masuk, investor tak kacau kreativiti. Dia orang nak tahu dia orang punya pulangan saja. Di sinilah kita perlu accountant yang boleh create waterfall, yang ROI semua dan sebagainya. Yang ini yang masih lagi orang kata kekurangan. Jadi Finas dah kenal pasti. Maknanya satu benda yang agak penting selain daripada kita sebagai filmmaker kita nak create, nak jadi kreatif. Cuma the business side of film ramai yang kita tak tahu. Betul. Bukan ramai tak ada ilmu tu. Macam mana kita nak make sure yang orang-orang yang kreatif ni dia nak create aja. Kan janji aku dapat aku punya shot, aku dapat aku punya pelakon, aku dapat tell my story. Wah, dah best lah tu. Dah best lah. Kan? Tapi who want to watch your story? Betul. Kan? Betul. Macam mana nak keluar? Right. Kan? Dan itu part, that business part tu, adakah Finas mengambil langkah-langkah somehow educate the business side to the players? Di sini saya boleh tambah lagi yang satu daripada kursus ataupun training lah kita punya fokus is mewujudkan ataupun we train producer generasi baru. Baik. Ini penerbit. Ini penerbit ni tak ada kena-mena dengan pengarah tak ada. Yang penulis, yang kreativiti saja. The business of film tepat apa yang Bro cakap tadi tu, memang tepat. That is the part yang kita kena concentrate sekarang sebab satu nak rely less on government punya tu, but through incentive. Umpamanya besok kalau ada persetujuan, investor akan masuk. Investor masuk saja dia orang tengok ROI. So itu tu perlu a different kind of producer. Satu producer yang boleh tengok bagaimana nak berengage dengan dialog. Director tak boleh buat dengan tu. Ini ni business dengan business. Lagi satu, untuk producer juga cari sumber-sumber funding dari luar negara. Dari luar negara, betul. Dah ada 2-3 filem tempatan yang diusahakan melalui 7-8 negara. Syarikat. Maknanya beginilah, kita boleh bagi example satu filem tu, dia pergi ke France, dia dapat funding daripada France. Dana daripada France. Belgium. Baik. Lepas tu boleh pergi Qatar, ambil daripada Tribeca punya institut, ada mata-kata lah. Dekat Busan pun boleh, dekat Berlin pun boleh, Rotterdam dan sebagainya. US pun ada, di Sundance semua tu ada. Jadi kita kena galakkan filmmaker Malaysia cukup cari peluang, terutama kali bila diorang tak diterima oleh Finas. Maknanya Finas pun ada terhad sikit. Kadang-kadang duit banyak tu, yang mohon sampai 1,000. Betul. Jadi kena ada agihkan kan. Jadi siapa yang tak
berjaya, jangan putus asa, sebab Finas nanti cuba bantu. Ini ni melalui producer. Sebab tu saya tekankan lagi, producer kita ni kena jadi producer apa kata? Producer kena bijak. Betul, simple cakap itu je. Pandai cari duit. Ya, betul. Macam tadi Datuk cakap apa? Masa dia buat filem, kalau filem tu akan kalau kita shooting dia entirely dekat Terengganu, minta state tourism Terengganu. Boleh. Yang ini ni kita perlu ada producer. Itu betul. Itu yang saya rasa ramai orang tak berapa faham role producer kat sini. Contohnya saya tengok filem-filem Amerika pun ada dia tunjuk role-role macam contohnya orang tengah buat cerita cowboy tapi dia tengah fikir macam mana aku ada satu tech company nak masuk duit 200,000. Aku nak letak macam mana kat dalam set tu. Betul. Kan? Padahal orang tu buat cerita cowboy. Betul. Kan? So, macam tak kena pula ada tiba-tiba ada tag. Yes. Itulah kerja producer. Kau fikirlah macam mana. Untuk masukkan benda tu. Okay. Jom kita borak sikit tentang local film sekarang ni lah. Okay, local film. Okay, kita ada situasi di mana kita pernah ada satu filem yang buat 100 juta. Okay. And then tiba-tiba kita ada filem yang buat 2,000, 3,000 je. Kan? Apa yang sedang berlaku di dalam market kita, and pasal dia ni menjadi terlalu erratic dan juga terlalu berbahaya untuk investor. Investor pun tengok kita punya market macam takut macam dia punya opportunity tu adalah kalau kena macam Mak Kilau senyum panjang aku. Tapi kalau kena macam filem yang lain alamak kan. So why is there such a big instability dalam kita punya market ni? Saya rasa satunya memang kita tak boleh lari. Filem tu dibuat dengan tak ada planning sangat. Okey. Dibuat saja. Ini kita panggil shock sendiri lah ni. Yalah. Shock sendiri. Tak ada masalah. Orang kadang-kadang shock sendiri pun boleh meletup juga. Tapi bila maksud saya dengan shock sendiri tu, maknanya yang kita dah bincang tadi tu, aspek-aspek tu tidak dimasukkan semasa perancangan. Maknanya masih lagi ingat ini orang tempatan yang nak tengok. Betul. Dan tak payahlah keluar pergi itu. Sebab Malaysia pula ada wajib tayang. Ini kadang-kadang yang saya menyoal, bukan mempertikai. Wajib tayang tu hanya bagi tahu bila filem tu dah siap, boleh minta wajib tayang dan pawagam akan tayang. Baik. Negara lain yang boleh pergi ke hadapan sikit tu, dia orang tak ada macam wajib tayang. Filem dia orang kena bersaing dengan filem lain. Jadi kalau pawagam tu tak nak tunjuk, itu tu commercially you dah disaster lah. Jadi banyak producer dan director semua tahu apa yang dia orang suka. Tapi that's what I meant. Saya bukan mempertikaikan. Semua soal kan mungkin cara baru di mana wajib tayang boleh dilaksanakan. Mungkin kita boleh simpan dia punya konsep dia tu. Betul. Konsep hasrat tu dia memang correct. Mungkin sedikit seperti cara Korea implement wajib tayang dia. Kan? Itu mungkin cara macam di mana panggung tu pilih. Correct. Kan? Dia pakai kuota sistem. Ya, betul. Panggung tu pilih. Okey, aku nak yang ni pasal ni bagus. Betul. Kan? So maknanya kau kena buat kerja bagus lah. Betul lah. Kan? Betul. Kalau kerja kau separuh masa kau ingat kau nak untung besar, mungkin tak dapat. Betul. Dipilih, betul tak? Betul. You're right. Maybe. Dan number 2 is di filem tu mungkin tak ada advertising and marketing. Sebab kebanyakan saya tengok ni dia orang tak ada perancangan lah untuk marketing. Macam digital media belum digunakan effectively sebenarnya. Betul. Padahal yang inilah yang orang kata apa, pukul canang kan. Sebab tu saya dah sentuh tadi pasal sales agent. Betul. Kalau baiknya sales agent ni dipilih daripada permulaan perfilman. Itu yang jadi pukul canang. Yang ketiga, ini okeylah, ni sensitif sikit. Mungkin orang yang buat filem tu tak kerti buat filem. Betul. Sebab apa? Sebab kalau you nak jadi lawyer, you kena ada degree. Nak jadi accountant, kena ada itu semua. Bila filem industri ni, dia ni because subjektif. Orang yang mungkin boleh cakap, saya ingat saya boleh buat filem. Sebab sekarang ni digital. Dulu mungkin ada hard sikit dengan filem dan apa tu, orang kena tengok berapa take, satu spool dah kena harga banyak. Sekarang ni digital. So dia macam Asia juga tu, everyone can fly. Sekarang technically everybody can make a film. Ini dia problem dia. Ataupun inilah cabaran kita.
If anybody can make film, apa dia punya kriteria yang akan kita atau Finas gunakan? Satu padanya yang kita dah bincang tadi adalah exportability. Orang tu sesuatu pembikin filem tu buat filem tu dia dah nampak the world market in mana satu. Tapi mungkinkah juga perubahan masa dan contohnya the advent of OTT, contohnya OTT ni over the top, macam kau punya Netflix, kau punya View, kau punya tu semua, juga sekarang ni buat orang rasa tak apalah, tunggu keluar Netflix lah. Itu apa yang saya pernah dengar orang cakap bila filem keluar di panggung. Macam mana pula tu? Itu tu ini memang satu cabaran yang orang kata apa yang which is very real lah, real. Kalau kita tengok cara Netflix buat pula, filem yang dia commission, kadang-kadang setengah negara tu dia keluar ke pawagam dulu. Betul. Because cinematic standard. Roma was a good example. Betul. Masa kita nampak kat Malaysia on Netflix, dia dekat England semua pawagam. Dan juga qualify untuk Oscar nomination dan sebagainya. Even limited screen pun dia keluar panggung. Dia keluar panggung juga. So macam kita punya challenge sekarang ni, kalau if everybody nak buat untuk Netflix, yang terbaiknya is kalau Netflix commission kita. Sekarang ni saya difahamkan Netflix dah macam was-was juga nak commission Malaysian. Tapi dia tak ada masalah nak commission Indonesia. Betul. Tak ada masalah Thailand. Korea lagi tu saya cakap lah. Jepun kan. Jadi saya ingat yang pertama kali the first solution dia is that pihak kami di Finas patut dah mula study kalau Netflix nak commission, apa dia yang kita perlu buat. Betul. Dan saya rasa apa yang kita dah bincang tu adalah kriteria dia. Sebab Netflix pun nak tengok sesuatu, bukannya boleh buat 1 juta ke apa. Betul. Dia nak tengok kalau untuk tontonan people yang outside Malaysia, yang orang lain boleh faham dan juga boleh digunakan untuk Netflix International. Itu satu. And then the other one, kebanyakan filem kita, dia nak tunggu filem dah siap baru nak jualkan Netflix. Betul. So mana dia producer? Ini kita kembali kepada peranan producer. Kalau producer pada asalnya dah jumpa Netflix, View dan sebagainya, dia mungkin ada ni, sebab industri kita ni is who you know. I know you, you know me. Dia bukan macam industri lain yang kena ada rasmi begini-begini. Betul. Tengok macam yang Malaysia yang dapat bantuan atau dana dari luar negara. Baru-baru ni kita dapat tahu Difan Norman dah akan pergi ke Sundance punya lab. Filem tu asalnya Finas yang bayar untuk development. Tapi dia dah ada producer yang boleh pergi mata-kata. So dia dah dapat bantuan daripada Fangoria Magazine. So magazine dah masuk duit, dan sini yang Purin Pictures pun dah masuk. Purin Thailand. Jadi filem tu nanti kan bila dah ada siap, is a Malaysian film. Macam Tiger Stripe is a Malaysian film. Sungguh pun 7 negara dah masukkan duit dalam tu. Jadi pendek kata, dengan Netflix ni kita kena tengok daripada that kind of relationship. Netflix kena ada kepercayaan dulu. Betul. Sekarang ni kalau kita tanya Netflix, ingat dia orang dah terasa dulu ada pernah dia commission satu Malaysian punya program. Tak payahlah kita bagi tahu title tu. Tapi dia orang tak puas hati. Jadi sekarang ni kalau bagi pihak Finas, in fact kalau saya pun ada peluang dah jumpa 2-3 kali dengan Netflix, saya cuba nak try tu faham apa yang dia nak supaya kita boleh standard apa. Betul. Dan kenapa tak boleh tengok projek daripada Malaysia. That's right. Betul. Saya dengar juga tu. Dan apa yang kita dah bincang tadi tu adalah elemen-elemen yang kita bincang. Baik. Betul. Supaya kita cakap macam ni lah, kalau kita bos sales agent dekat depan macam tu kalau dia commission. Tapi dia pula nak buat filem yang bayaran tu pun sebenarnya ramai orang Malaysia suka macam tu. Dah buat filem tu dulu, lepas tu negotiate untuk satu harga, Netflix boleh tunjuk berapa tahun dia nak. Betul. So whether quality wise, itu tu kita kena tengok daripada apa yang kita dah bincang tadi, cinematic or not cinematic. Correct. Betul. Kalau Netflix masih lagi TV. Betul. Tapi kalau Netflix commission macam Roma atau a few others, betul. Itu tu dah memang cinematic. Yang itulah kita nak cuba sekarang. Dengan filem-filem yang mungkin yang ada tema dia kuat sikit lah. So sekarang ni memang Datuk dalam proses untuk
melakukan semua benda ni lah, projek-projek ni, borak dengan Netflix apa benda semua. Yes. Right? Yes. Dan saya sangat-sangat mengharap pada Datuk Kamil untuk berjaya, kerana Datuk Kamil seperti yang kami tahu memang dah mempunyai track record dahulu dengan projek-projek yang lain, dan harapannya kalau dapat membuat satu impact besar untuk industri perfilman kita ni, it will be awesome. Dan adalah dah bolehlah kita semua buat filem balik. Pasal kita sekarang semua takut, tak tahu nak buat ke tak buat ke. Dan ramai investor pun yang dulunya excited, sekarang ni tengah seram. Tak ada jalan, tak nampak cahaya nur dia. Mana perjalanan dia tu kan. Unless lah kita buat benda-benda projek television ke OTT ke, barulah dia orang okey, lebih confident. Tapi nak ucapkan terima kasih Datuk Kamil kerana sudi datang ke Padu Podcast, berkongsi dengan kita dalam sejam lebih ni tentang Hala Tuju Finas, dan juga bagi tahu kat kita tentang patutkah filem kita pergi ke Oscar dan penting ke filem ke Oscar. Tapi jawapannya telah kita dapat. Sebelum nak ke Oscar tu, jalan tu nak kena betul dulu. Dan harapannya Datuk Kamil dapat membantu kita dalam inilah industri. Saya bercakap seperti orang industri, membantu kita orang untuk membuka jalan dan memberitahu kepada kita orang juga, berkongsi dengan kita apa yang Finas boleh bantu selain daripada grant apa benda semua untuk memajukan industri filem. Thank you so much. Terima kasih Datuk Kamil di atas jemputan. Dan ada last words you want to say? Saya kata jangan hilang harapan. Jangan hilang harapan. Kalau kreatif tu memang ada marketnya. Kita jangan lupa sekarang ni dunia ni audio visual. Betul. Jadi as long as kita buat something yang menarik untuk dunia cerita kita tapi untuk dunia. Yes. Guys, di dalam kepala cerita kita tapi market kita dunia. Okay, this is what I want to leave you all with. Dan terima kasih kerana bersama kami dalam Padu Podcast. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.